Kemudian dia nak buat tu apa tindakan ni, nanti kita bincang. Apa peranan seorang leader sebenarnya? Okey? Semua yang saya ingat semua dah join. Kalau ada, saya tak tahu Atira join tak kan? Atira biasa kan? Apa ni kalau macam kita kata apa peranan seorang leader? Peranan seorang leader, level manager contohnya kan? So saya akan bagi 4 kata kunci. Alright? Baik. Tu sebagai permulaan lah. Senang cerita, kita simpulkan leadership ini mesti ada matlamat dan kemudian kita mesti ada pengaruh. Right, so leader yang kita nak lantik ni pun, yang kita nak bina ni pun mesti ada pengaruh. But how? Macam mana nak bina pengaruh? Alright, pengaruh ni, it is not just sebab ataupun ada orang kata pengaruh ni adalah soal aura, ada soal karisma. Kalau itu ukuran kita untuk nak ada pengaruh, saya kata matilah nak. Macam mana kita nak bina semua orang yang ada karisma macam tu? Datang dia dengan mungkin pakaian ataupun dia berjalan ada aura-aura mengiringi, dah jadi macam Dragon Ball kan? We cannot create that kind of manager. Tak boleh nak bina manager macam tu. It is impossible. Mungkin some people have it. Okay? Dia ada inborn aura ke anything. But we don't want to talk about that because Nabi kita tak ajar macam tu.